Suasana di Stadium Sultan Ibrahim, SSI, mula terasa bahangnya dengan kehadiran pemilik Buriram United, Newin Chitchop. Kehadiran beliau di bumi Johor bukan sekadar lawatan biasa, ini adalah satu mesej tegas bahawa gergasi Thailand itu hadir dengan misi besar untuk aksi separuh akhir pertama Piala Shopee 2025-26 menentang JDT, malam esok. Dalam dunia bola sepak, aura kepimpinan seorang pemilik kelab di tepi padang sering menjadi suntikan moral luar biasa buat para pemain. Beliau pastinya mahu memastikan setiap persiapan pasukannya berada pada tahap 100% sebelum bertarung di kandang Harimau Selatan. Perlawanan ini bukan sekadar mengejar slot ke final, tetapi ia adalah penentuan siapa Raja Asia Tenggara yang sebenar. JDT mempunyai rekod yang sangat ampuh di SSI. Dengan sokongan padu penyokong tega dan kualiti padang bertaraf dunia, Harimau Selatan pasti mahu mencari bekalan gol yang selesa sebelum aksi timbal balik nanti. Buriram United pula datang dengan reputasi sebagai jagoh Liga 1 Thailand yang tidak gentar bermain di bawah tekanan. Strategi dan taktikal yang bakal ditampilkan mereka pastinya amat mencabar buat barisan pertahanan JDT. Adakah kelebihan bermain di laman sendiri bakal memberi kemenangan buat JDT, atau kehadiran Newin Chitchop bakal menjadi azimat buat Buriram United untuk mencuri gol di tempat lawan? Satu perkara yang pasti, peminat bola sepak bakal disajikan dengan mutu permainan kelas tinggi malam esok.